Okay guys, aku tengah bercuti ni tapi aku still kena kerja sikit. So, this is a little bit of a video pasal Boya mic ni. Aku dalam diorang punya cafe dekat hotel ni. Aku tak nak buat bising banyak sangat. I think my voice is pretty clear right now. So, obviously right now ada clear line of sight. Aku akan pergi sampai hujung ni. Pretty confident korang boleh dengar aku sekarang. This isn't even 100 meter. But there's still clear line of sight. Basically aku ada the same version yang dulu, tapi dulu punya 16-bit. Yang sekarang punya not 64-bit, 24-bit. Dia ada fluffy dead cat ni. Dia ada lagi satu mikrofon and dua jenis connector lagi dekat sini. Korang boleh tukar-tukar. Okay, so ada kedai painting dekat sebelah ni. Ada bunyi music sikit. I'm not sure korang boleh dengar ke tidak. And aku dekat belah bawah ni ada sedikit obstruction. There's no concrete. Mikrofon ni boleh detect sampai 200 meter. Pretty sure kalau aku pusing, dia punya audio dia macam putus-putus sikit maybe. Kalau aku cuba jalan jauh sikit, that's because badan aku block dia punya transmission. Alright, ini test suara aku bercakap sambil ada bunyi hujan dekat background ni. And now korang dengar suara aku bercakap sambil ada bunyi hujan dekat belakang ni, sambil dia ada noise cancelling feature on. Can't you help me cause I'm starting to burn shit. Daripada tadi korang dengar suara aku guna Boya Link V2 ni lah. Korang rasa macam mana? Aku rasa sedap lagi daripada yang lama punya.